Baik, nombor 1, bundakan 27.615 kepada 10.000 yang terdekat. Okey. So 27.615. Okey. So kita tengok dia nak apa? 10.000. So angka dekat sini 10.000 yang mana? Yang ini. Okey. So senang je konsepnya, gini je. Okey, so awak tengok nombor 10 ni, iaitu 27.000 lah kan. So 27.000 tu, kalau awak faham, 10.000 tu ialah 2. Jadi maksudnya dia antara 20.000 dengan 30.000. So nombor yang dekat tengah-tengah ialah 25.000. So awak tengok, awak fikirkan nombor 27 ni dekat kawasan, cikgu buat dekat kawasan sini A atau dekat kawasan sini B. Maksudnya adakah dia terletak di antara 20 hingga 25 ataupun 25 hingga 30? So jawapannya ni kan, dia terletak di antara 25 hingga 30. So maksudnya jawapannya ialah menghampiri 30.000. Okey, itu saja.